Hai, Assalamualaikum. Kenal lagi Kak Ita, Arita binti Muhammad Azhar dari Bukit Tajam, Pulau Pinang. Sebelum ni Kak Ita memang ada masalah seguguk yang sangat-sangat teruk. Bergantung kepada ubat tahan sakit. Siapa ada kat sini? Duk tahan makan ubat tahan sakit. Sebenarnya tak bagus untuk kesihatan kita. Dia lagi sakit. Alhamdulillah Kak Ita dah cuba dah produk macam-macam tapi tak berkesan. Termasuklah juga jamu. Bila kita tak makan, kita berhenti, dia akan sakit balik. Period kita pun tak lancar balik. Lepas tu seguguk akan datang balik. Tetapi bersyukur sangat-sangat Kak Ita berjumpa dengan produk Superfood Pati Lidah Buaya ni. Syukur sangat-sangat bila Kak Ita nak datang je bulan, Kak Ita pun tak tahu dia datang dan tak terasa sakitnya. Jadi kat sini sesiapa yang ada seguguk tu, cepat-cepatlah ikhtiar dengan Superfood Pati Lidah Buaya ni. Okey, Assalamualaikum.